Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih sentiasa menjadi hiasan. Sejarah silam usah dibuang menjadi pedoman sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Yang arif para hakim, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pidato saya bertajuk Belajar dari Sejarah Setia pada Tanah Air Menghargai Nikmat Keamanan di bawah naungan institusi diraja. Pidato ini bertujuan mengingatkan kita akan pentingnya sejarah dan kesetiaan kepada tanah air di bawah naungan institusi diraja. Warga Dewan yang dihormati sekalian, lembaran sejarah mengajarkan kita betapa periknya hidup dijajah. Siapa yang melupakan sejarah bakal mengulangi kesilapan yang sama. Harus tersemat di dada kita. Kita bertuah kerana bumi Malaysia ini, khususnya negeri Perak Darul Rizwan, sentiasa dinaungi oleh sebuah institusi yang menjadi pasak kestabilan negara, iaitu institusi diraja. Kenapa kita perlu setia kepada tanah air? Kenapa payung diraja menjadi benteng negeri kita? Kerana raja adalah lambang perpaduan di bawah naungan budi yang maha mulia paduka Seri Sultan kepelbagaian kaum, budaya dan agama dianyam menjadi satu ikatan yang kukuh. Bagai awu dengan tebing, institusi diraja dan rakyat saling melengkapi demi mengekalkan kedamaian yang kita nikmati pada hari ini. Tanpa kestabilan yang dipayungi oleh istana, mampukah kita belajar dengan tenang di sekolah hari ini? Jawapannya tidak. Oleh itu, wahai rakan-rakan sekalian, hargai nikmat keamanan ini. Jangan menjadi seperti kacang lupakan kulit. Ayo kita bulatkan tekad, tanamkan kesetiaan, tidak berbelah bahagi kepada raja dan negara kita. Pohon beringin tempat berteduh, daunnya lebat, akarnya sasa. Institusi diraja payung mengukuh, negara aman makmur sentiasa. Kesimpulannya, marilah kita belajar daripada sejarah lalu untuk membina masa depan yang lebih gemilang. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.